Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah negara itu lahir? Hari ini, jom kita patah balik ke masa lalu dan saksikan detik-detik genting bila tanah Melayu ambil langkah pertama ke arah demokrasi. Satu perjalanan yang penuh dengan rundingan yang bukan main sengit, pengorbanan yang betul-betul menyentuh hati, dan akhirnya membuka jalan kepada kemerdekaan kita. Persoalannya, macam mana kita beralih daripada diperintah kepada memerintah diri sendiri? Ia bukan semudah petik Swiss je, kan? Dalam perkongsian kali ini, kita akan selami proses yang rumit ni. Bermula dengan undi pertama di peringkat paling kecil, sampailah ke pembentukan kerajaan pertama yang dipilih oleh rakyat. Jadi, kat mana semua ni bermula? Bukan dengan pilihan raya kebangsaan yang besar-besaran tau, tapi dengan langkah-langkah kecil di peringkat tempatan. Anggap je macam ni, ia ibarat kelas demokrasi 101 yang dianjurkan oleh British. Pilihan raya tempatan ni bukan sekadar undian. Ia adalah sekolah pertama untuk pemimpin dan rakyat kita belajar seluk-beluk nak urus negara sendiri. British tak serahkan kuasa macam tu je. Oh, tidak. Mereka perkenalkannya sikit-sikit, secara berperingkat. Mula-mula dengan undang-undang pada tahun 1950, diikuti dengan test run pertama di Georgetown pada 1951. Dan kemudian, yang ni penting, detik yang mengubah permainan di Kuala Lumpur pada tahun 1952. Setiap langkah ni sebenarnya macam satu eksperimen yang terkawal. Satu cara nak bagi rakyat biasa dengan idea memilih pemimpin sendiri. Okey, pilihan raya di Kuala Lumpur tahun 1952 ni sepatutnya cuma satu lagi latihan rutin. Tapi kan, yang berlaku adalah sebaliknya. Ia mencetuskan sesuatu yang tak dijangka langsung. Satu idea yang cukup radikal yang akhirnya membentuk semula seluruh landscape politik tanah Melayu. Dan keputusannya memang mengejutkan semua orang. Satu gabungan yang orang kata tak mungkin terjadi antara MNO bahagian Kuala Lumpur dengan MCA bahagian Selangor berjaya menang besar, dapat 9 daripada 12 kerusi. Siapa sangka kan? Ini satu kejutan politik yang menghantar mesej yang sangat jelas. Inilah dia turning point dia. Kejayaan ini membuktikan satu perkara yang sangat-sangat penting. Kerjasama antara kaum ni bukan angan-angan kosong je. Ia sebenarnya satu strategi yang, sangat berkesan untuk menang pilihan raya. Dan formula perpaduan inilah yang akan jadi asas kepada perjuangan untuk merdeka. Bila dah menang kat peringkat tempatan, semangat tu makin membara. Tiba-tiba, idea nak adakan pilihan raya satu negara nampak macam, boleh jadi kenyataan. Tapi, nak beralih dari Dewan Bandaran ke pentas persekutuan, itu maksudnya kena berdepan terus dengan Empire British. Dan ini bukan rundingan biasa. Ini satu pertempuran politik yang sengit. Pertempuran ini berkisar pada dua visi yang sangat berbeza. Di satu pihak kita ada bentuk A, rancangan daripada Tunku Abdul Rahman yang menuntut majoriti kerusi, iaitu 60 daripada 100 kerusi, dipilih oleh rakyat. Di pihak lain pula, kita ada bentuk B, rancangan British yang menawarkan peralihan kuasa yang lebih perlahan, lebih terkawal. Persoalan utamanya ialah, adakah ini akan jadi pemerintahan sendiri yang sebenar atau sekadar ilusi demokrasi je? Jadi dengan pertaruhan yang tinggi, Tunku pun mengetuai satu rombongan ke London. Harapannya dapatlah pujuk British, tapi pintu rundingan seolah-olah tertutup rapat. Setiausaha tanah jajahan masa tu, Oliver Littleton, tolak mentah-mentah tuntutan mereka. Rombongan tu pulang dengan tangan kosong dan impian untuk pilihan raya persekutuan nampak macam dah nak hancur. Tapi dalam keadaan yang nampak macam dah tak ada harapan inilah, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang wanita bernama Siti Rahmah Kasim tampil ke depan, tanggalkan gelang emas yang dia pakai dan bagi pada Tunku untuk bantu biaya satu lagi perjalanan ke London. Bayangkan, tindakan pengorbanan peribadi dia tu terus mencetuskan satu gelombang sokongan rakyat. Orang ramai mula menderma apa yang mereka ada. Perjuangan ni bukan lagi perjuangan ahli politik semata-mata. Ia dah jadi perjuangan rakyat. Dan tekanan rakyat ni menjadi. Pihak British akhirnya mengalah dan satu kompromi dicapai. Angka keramatnya, 52. Majoriti yang tipis, tapi ia tetap satu majoriti yang dipilih rakyat. Buat pertama kalinya, suara rakyat akan jadi suara majoriti dalam Dewan Perundangan. Pintu kepada pilihan raya umum pertama negara akhirnya terbuka luas. Dan sekarang, kita sampai ke acara kemuncak, Pilihan Raya Umum Tanah Melayu 1955. Ini bukan calon-calon pilihan raya tau. Inilah masanya rakyat akan menentukan hala tuju negara mereka. Satu detik penentuan dalam perjalanan kita menuju kemerdekaan.
Cuba anda bayangkan cabarannya. Anjurkan pilihan raya satu negara buat kali pertama dari kosong. Kena lukis peta untuk 52 kawasan pilihan raya. Kena luluskan undang-undang baru. Kena daftarkan 1.28 juta pengundi yang ramai tak pernah mengundi pun seumur hidup. Dan nak pastikan semuanya berjalan lancar pada hari mengundi. Memang satu tugas logistik yang sangat-sangat besar. Okey, untuk faham strategi parti-parti masa tu, kita kena tengok siapa pengundinya. Pada tahun 1955, 84.2% daripada pengundi yang layak adalah orang Melayu. Angka ni, demografi ni sangat penting. Ia yang akan membentuk mesej kempen dan sudah tentulah keputusan akhir pilihan raya nanti. Bila keputusan diumumkan, ia bukan sekadar kemenangan, tapi satu kemenangan besar, macam tsunami politik. Parti Perikatan yang masa ni MIC pun dah sertai, hampir sapu bersih semua kerusi. Cuma kalah satu je kerusi pada Parti Islam Setanah Melayu. Ia satu kemenangan yang mutlak. 98%. Cuba fikirkan sekejap angka tu. Menang 51 daripada 52 kerusi yang ada, itu satu mandat yang sangat-sangat jelas dan tidak dapat dipertikaikan. Rakyat telah bersuara dan mereka berikan kuasa penuh kepada Parti Perikatan untuk membentuk kerajaan dan yang paling penting, untuk merundingkan kemerdekaan penuh dengan British. Jadi, lepas menang besar tu, apa langkah seterusnya? Mestilah membentuk kerajaan. Dan ini satu lagi detik bersejarah. Sebab apa? Sebab buat pertama kalinya, sebuah kabinet yang majoritinya terdiri daripada anak tempatan yang dipilih oleh rakyat akan mentadbir negara. Dan inilah dia, momen paling simbolik. Tunku Abdul Rahman secara rasminya dilantik sebagai Ketua Menteri yang pertama. Ini bukan sekadar satu jawatan tau. Ia menandakan peralihan kuasa yang sebenar daripada Pesuruhjaya Tinggi British kepada seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat Tanah Melayu sendiri. Kalau kita tengok barisan kabinet pertama ni, ia jelas cerminan formula perikatan yang membawa kemenangan. Satu pasukan pelbagai kaum. Ada Tunku sebagai Ketua Menteri, disokong oleh pemimpin-pemimpin utama Melayu, Cina dan India. Merekalah wajah baru kerajaan yang ada satu tugas besar, memimpin negara ke fasa seterusnya, iaitu kemerdekaan. Dan mereka tak buang masa langsung. Kabinet ini ada agenda yang sangat jelas. Ambil alih kawalan keuangan, kurangkan pegawai British dalam pentadbiran, ambil alih soal keselamatan dan bina sebuah negara yang bersatu melalui sistem pendidikan kebangsaan. Setiap satu benda dalam senarai tugas ni adalah langkah yang dirancang rapi menuju satu matlamat, kemerdekaan penuh. Dan petikan daripada ucapan pertama Tunku dalam Majlis Perundangan Persekutuan yang baru ni memang merangkumkan segalanya. Kata-kata beliau betul-betul menangkap betapa besarnya makna hari itu. Satu langkah gergasi katanya dalam perjalanan menuju sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Kisah pilihan raya pertama Malaya ni, ia bukan sekadar cerita sejarah kan. Ia tinggalkan kita dengan satu soalan besar yang masih relevan sampai hari ini. Macam mana kita nak satukan masyarakat yang pelbagai untuk membina satu masa depan bersama? Apa yang kita belajar dari tahun 1955 ialah ia memerlukan rundingan yang sukar, kompromi yang menyakitkan dan paling penting, kepercayaan antara satu sama lain. Persoalannya, adakah kita masih berpegang pada formula itu hari ini? Itulah persoalan untuk kita fikir-fikirkan bersama.